ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyi Muhammad. Di tentang sekalian, alhamdulillah kita dapat sama-sama pada pagi ini untuk menunaikan solat Aidil Adha. Dan imam kita pada hari ini adalah Ustaz Farhan Azmi sebagai imam dan juga sebagai khatib lah. Saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sebenar-benar orang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu, yakni yang bertelagah, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Persaudaraan bukan hanya mengenal warna kulit bangsa, bahasa atau sepandai negara. Beberapa proses telah kita selesaikan daripada sudut dia punya prosedur untuk kutip sumbangan dan tanah. Jadi mohon pada anak-anak karya ada yang ada di sini ataupun yang bekerja di luar bolehlah menyampaikan sumbangan bagi menjayakan majlis kita di program kita ni. Dia punya nombor akaun tu boleh didapati daripada dalam Facebook kita ada. Di sini ada tertera di pintu dia punya QR code tu. Jadi boleh masing-masing orang dan kita harap belum betul nunggu dah lepas dia. Kita punya surau ni kita nak nampak wajah baru lah dengan keadaan yang lebih selesa untuk sama-sama kita melakukan amal ibadat dan juga pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Jadi tuan-tuan itulah harapan kami nanti dalam kuasa surau dan juga untuk pagi ini seperti yang saya maklumkan tadi pukul 9.30 kita akan mulakan sembelihan korban. Jadi sama-sama lah datang untuk kita melancarkan majlis kita ni jalan dengan lancar dan dengan sempurna pada hari ini. Jadi saya ucapkan sekali lagi taqabbalallah minna wa minkum taqabbal karim. Selamat hari raya Aidil Adha al-Mubarak. Mazabatin. Ni. Ya. Akak hari esok pindah, tak ada apa. Esok di yang mana ada ni kita ambil gambar berapa ramai seperti biasa lah. ada apa? Kita ambil gambar. Nak suruh hantar pergi kolam Kedah. Oh. Pukul apa tu? 2 trip lah. Satu pukul tengah hari. Oh. Satu lagi pukul 8 malam. Oh. Tak apa-apa. Saya sebelum subuh dah gerak ah. Sagi Kalau kata gerak tu sebelum subuh boleh sekali lalu. Pukul 1 macam tu lah. Sebelum pukul 6 nak kena ada dalam pulau lah. Banjot. Ha? Masuk ajar lah. Jom besok start pukul 6 lagi. Oh, start lah. Kita Sultiu Suasana pagi raya.
Ya, ini suasana pagi raya di Surau Raya Aidil Adha 2026. Ya, di Surau Al-Kautsar. Jatuh. Jatuh dah. Di Surau Al-Kautsar, Taman Desa Barat Al-Utara. Sebentar lagi akan dilakukan ibadah korban beberapa ekor lembu akan dikorbankan nanti, insyaallah. Lama ya. Ya, cuma ya. Kita tengok sana belah sini. Oh, pulut lah. Oi, bagi mana pulut? Oi. Kak ni budak dia. Jadi kita masuk. Ha? Masuk. Lembu buka dong. Buka. Kau masuk YouTube nanti. Masuk YouTube. Buah pulut. Toyan mana toyan siap ni. Ah, ada api peti. Oh tak. Beli. Ni pulut lemak pada tak. Yang ni tak lemak. Yang ni dah, ini pulut buffet. Pulut lemak sana. Hak tu makan dengan pelam dah. Ai masak tu. Pelam boleh rayam ni. Tu dia pulut. Kita tak tengok. Jauh ni. Ampun nak kena ustaz ni tu rayam. Pakcik, sini nak makan dengan durian pakcik. Durian ada tak? Cari durian di sana. Hari ni tak pernah makan kalian tu. Pasal daging. Dia hangat lagi. Dia daging tak besok. Dia hangat lagi. Tak payah makan beran. Lagi dia demam pula. Cari pelam. Pelam dia tu duduk tu lah. Cari pelam kan. Duduk dah. Ha, pelam. Dah mati nanti kosong ni. Ada lapor ni kau. Ha? Banyakkan dah dekat rumah kita. Direct. Kalau makan dengan pulut kat Mesir okey dah. Ya, kira. Okay, kita gerak balik dulu. Gerak balik untuk tukar baju, siap untuk ibadah korban. Ada dalam dah. Jangan lupa lah orang. Ya, nak upah dia lah. Tapi lah. Hai.
Siap dah? Oh, ni baby baru eh. Oh, la. Tunjuk dulu Lena eh. Apa Fawaz ah? Fawaz. Muhammad Fawaz. Amboi. Ha. Oh, ya Allah. Bebe pantang ayah tu eh. Ngam habis. Ada mas. Mata ada adik ya. Dia raya. Adik Fawaz ah nama. Oh. Foto lah. Terima kasih. Tengok di raya. Tengok di raya. Terima kasih. Ada. Assalamualaikum.